Tak sangka akhirnya motor aku ni sampai ke Pahang. Bukan setakat Johor je. Sampai ke Pahang sana. Kita pergi ke utara, lepas tu turun Kelantan, turun macam tu. Kita redah je, tak payah baju hujan pun. Tapi laju pun, otak nak tunjuk motor kau. Orang yang nak langgar kau dia tak tahu kau rosak atau rosak. Faham tak? Tengok muka aku macam muka tak siap. Hikmah nasihat dari Fadina Kreatif. Okey, alhamdulillah kawan-kawan daripada Johor semua dah bergerak pulang ke Johor. Manakala aku ayat rasmi lah pula. So aku pula akan pulang ke Kuala Lumpur. Dia ada dua jalan, satu jalan biasa, satu jalan highway. Jalan biasa ni laluan Karak lama 275 km. Kalau ambil yang highway ke Kuantan pun not bad, tak banyak lagi dekat 268. So kita ambil yang 268 ni lah. Kita akan pergi ke Kuantan, lepas tu Gambang, terus masuk highway. Jom tengok berapa? 782 km. Pukul 3 tepat, 31 minit. Buat masa ni belum ada keperluan nak isi minyak lagi. Okey. Bismillah. Sebenarnya aku tak sangka last minute plan. Tak sangka Tak sangka akhirnya motor aku ni sampai ke Pahang. Yang lepas tu paling jauh ke Perak, Teluk Intan, Kampar. Rupanya kali ni lagi jauh, Johor. Bukan setakat Johor je. Sampai ke Pahang sana. Dia jadi macam tu. Petanya kan. Pergi ke selatan, melalui laluan barat. Lepas tu dah sampai selatan, naik pula lalu timur pula. Lalu timur sampai ke Kuantan Pekan, lepas tu Kuantan terus balik. Kalau kali ni punya journey aku boleh buat laluan macam tu, kita pergi ke utara, lepas tu turun Kelantan, turun macam tu. Kalau perlu larat lah, kalau ada rezeki, kalau diizinkan, insya-Allah. So dah pergi satu Malaysia lah, Semenanjung. Gitu. Walaupun tak keseluruhan, tapi kesimpulannya macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Gitu. Okey, dah sampai ke Kuantan. Cuma aku tak masuk bandar Kuantan. Aku terus pergi ke Gambang, Kuala Lumpur. Jalan menuju ke Kuala Lumpur. So Kuantan belah kanan sana. Aku terus balik. Lagi 269 km. 4 jam 5 jam 4 jam 55 minit sampai 8.47. Kita tengok nanti macam mana. Betul tak? Accurate tak 8.47 ni? Jalan Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kuala Lumpur. RM15.01. Okey, sekarang ni ni RM15.01 pada 870 km. Kita redah je, tak payah baju hujan pun. Yalah. Wih, banyaknya motor RZ. Lain kali tak payah bawa baju hujan lah. Tak payah bawa baju hujan. Tak payah bawa baju hujan, kita redah je. Kita redah je. Lama-lama kering. A few moments later. Tapi
Laju-laju punya. Ui, otak lah. Janganlah macam tu. Nak laju-laju lah. Nak tunjuk motor kau. Tahu lah motor laju kan. Oh, ni motor-motor retro lah. Motor lama lah. Ui. Benda tak boleh, kau rasa berbahaya kan. Dia boleh berkumpul kat situ. Aku ada sikit spektikal dengan diorang ni lah. Bahaya kot untuk keselamatan orang kan. Kira apa pun alasan, tapi bahaya. Takkan tak ada cara lain. Lepas tu berkumpul ramai-ramai pula tu. Oh, contohnya alasan kau bagi motor rosak, tiba-tiba rosak kan. Orang yang nak langgar kau, dia tak tahu kau rosak, kata rosak. Faham tak? Ni dah sampai kampung Awak, Cenor. Tengok muka aku macam muka tak siap. Ya Allah, ngantuk gila. Aku bawa motor dah layang-layang dah terlelap lah. Ya Allah, bahayalah, kena rehat. Pada kawan-kawan yang ride, kalau rasa ngantuk tu, baik korang rehat. Berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Hikmat nasihat dari Fadina Kreatif. Alhamdulillah dah sampai. Oh, maknanya selepas 1000 dia cycle balik semula, balik kepada kosong. Okey, faham? Alhamdulillah dah sampai. So macam mana ride kali ni? Anda puas hati? Anda tak puas hati? Anda puas hati? Bagi aku puas hati. Aku puas hati sebab sangat memuaskan. Aku dapat kenal dengan kawan-kawan daripada VCC Johor. Ramai pula tu. Sekali turun kan 17 motor. Next time jumpa lagi dekat Perak pula untuk V16 keseluruhan satu Malaysia. Dia memang akan buat setiap tahun sekali. So, penat. Jadi terima kasih kerana menonton sehingga habis. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Fadina Kreatif, like, share and comment, dan jangan lupa tekan butang notification. Betul tak? Betul lah. Assalamualaikum. Bye. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Actually kan, aku rasa kali ni punya camping banyak benda yang tak patut bawa pun tak guna. Fly sheet dengan katil tak pakai, meja pun tak pakai. Tinggal pakai
Ni pakai sekejap masa dekat event tu sebab penat duduk. Ini kemah pakai. So yang ni je berat ni. Tak apalah. Kalau kita tak jangka kan, kalau kat pantai confirm kena pakai ni. Sebab tak ada bumbung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.